Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati Tuan Pengetua, barisan guru serta rakan-rakan pelajar yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya mewakili semua pelajar untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada cikgu yang kami kasihi, Puan Alizalina binti Ali, sempena majlis persaraan ini. Hari ini merupakan hari yang penuh dengan kenangan dan emosi buat kami semua, walaupun berat untuk kami melepaskan pemilikan cikgu. Dan kami akui bahawa persaraan ini merupakan satu pembukaan baru setelah sekian lama cikgu berbakti dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Cikgu bukan sahaja mengajar kami membaca dan menulis, malah mendidik kami tentang erti disiplin, hormat menghormati dan kehidupan. Setiap nasihat, teguran dan senyuman cikgu akan sentiasa tersempat di hati kami. Jasa dan pengorbanan cikgu tidak mampu kami balas dengan harta atau kata-kata. Namun, doa kami akan sentiasa mengiringi langkah cikgu agar dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan dan ketenangan di alam persaraan. Akhir kata, kami mendoakan segala ilmu yang dicurahkan oleh cikgu menjadi amal jariah yang berterusan dan diberkati oleh Allah SWT. Terima kasih Cikgu atas segalanya. Jasa mohon dikenal Budiman Sanjung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.